Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid-murid masih lagi bersama dengan cikgu, iaitu Matematik Tingkatan 4, bab yang ke-7, graf gerakan. Pada video sebelum ini kita telah menerangkan satu penyelesaian masalah melibatkan graf jarak melawan masa. Dan pada hari ini cikgu akan kongsikan pula penyelesaian masalah melibatkan graf laju melawan masa. Tetapi sebelum itu, suka untuk cikgu refresh, untuk cikgu recall berkaitan dengan 3 formula bagi pengiraan melibatkan graf laju melawan masa. Yang pertama iaitu adalah formula kecurunan yang diwakili oleh pecutan ataupun kadar perubahan laju, iaitu Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Dan formula yang kedua ialah purata laju, iaitu adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dan formula yang ketiga ialah luas ataupun jarak yang dilalui yang diwakili oleh luas di bawah graf. Tetapi suka untuk cikgu tekankan memberi sedikit penegasan berkaitan dengan bentuk trapezium, yang mana formulanya ialah 1/2 darab dengan jumlah garis selari, iaitu A tambah B, dan didarabkan dengan tinggi. Baiklah, kita dah recall berkaitan dengan 3 formula. Jom kita tengok satu contoh yang melibatkan bagi pengiraan laju melawan masa. Kalau kita perhatikan pada paparan, Rajah 14 menunjukkan graf laju melawan masa bagi gerakan sebuah kereta dan juga sebuah van di dalam tempoh 1.4 jam. Kalau kita perhatikan, kita ada 2 pergerakan yang mana OPQ mewakili gerakan kereta dan juga RPST diwakili oleh gerakan van. Jadi, soalan yang pertama, nyatakan laju seragam. Sebagaimana kita telah interpretasikan graf sebelum ini, yang mana garis yang mendata itu menunjukkan ialah pergerakan dengan hal laju yang seragam, iaitu pada garis PQ. Nyatakan laju seragam dalam kilometer per jam bagi van, iaitu berapakah? Ialah 40 km per jam. Begitu mudah sama sekali untuk kita mendapatkan jawapannya. Ayuh kita beralih pula kepada soalan yang kedua, iaitu hitung pecutan bagi kereta. Kalau seperti yang sedia maklum, untuk pengiraan kita ada 3 formula. Pecutan adalah formula yang pertama yang diwakili oleh kecurunan, iaitu Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Pecutan yang mana bagi kereta ini cikgu akan ambil 2 koordinat terlebih dahulu, yang mana asalan 00 dan juga di koordinat Q ialah 1.4 dan juga 70. Kita sudah ada 2 koordinat, jadi kita akan gantikan sahaja ke dalam formula kecurunan. Maka ia akan menjadi 70 tolak dengan 0 per 1.4 tolak dengan 0. Maka jawapannya ialah 50 km per jam kuasa 2. Mudah sahaja. Cikgu harap murid-murid semua jangan menganggap untuk melihat sahaja graf gerakan ini sebagai satu bentuk graf sahaja. Tafsirkan sebaik mungkin, fahami sebaik mungkin. Percayalah, anda akan dapat menjawab graf gerakan ini dengan sangat mudah dan terpantas yang mungkin. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa di video seterusnya.